Dek, mari ya. You tengok kalau you orang kan parking memang masa jangan itu tayar kan, jangan sebelah kiri atau sebelah kanan, faham tak? Bagi dia tegak. Okey, semasa parking mesti mau letak tegak. You tahu mengapa tak? Mengapa ya? Okey, mari tengok. Okey. Kalau you orang belok sebelah kiri atau sebelah kanan semasa parking you boleh tengok tak? Ini adalah dry sub. Oh. So ini dry sub adalah ini rubber kan. Ini rubber kalau you macam ini kan dia macam stress sampai itu maksimum sini senang bocor. Kalau ini bocor, rubber ini bocor, you orang tak dapat cek, tak tahu kan nanti masuk pasir kan, nanti rosak. Faham tak? Faham. Tengok sini pun sama juga. So you orang semasa parking itu tayar kasih tegak. Faham kalau bukan you punya dry sub rosak, nanti you mau bagi lagi banyak duit untuk buat balik. Faham? Okey?